Assalamualaikum dan salam kenal. Anda sedang mendengarkan Karya Besti Ilmu Digital Podcast 5 minit setiap hari yang berkongsi tentang ilmu digital, tips freelancing, cara buat duit online serta bina bisnes yang bersistem. Saya Syiz Farahim merupakan podcaster yang mana saya adalah merupakan penulis digital dan juga pengasas kepada Karya Besti. Misi saya ialah membantu anda membina kerjaya digital dengan guna skill yang anda dah ada. Jom kita mula episod hari ini. Episod 2. Boleh ke buat duit dengan menulis di internet? Kalau anda suka menaip dan menulis, ini mungkin jalan rezeki anda. Jika anda nak bermula dengan bidang penulisan, saya mencadangkan untuk anda membaca e-book Tulis Sesuka Hati. Ini dapat melatih diri anda untuk menjadi seorang penulis dan lebih fokus dalam menghasilkan karya penulisan anda secara digital. Antara contoh lain yang memerlukan skill menulis adalah menulis konten untuk Instagram, blog, newsletter, e-book, menulis caption, menulis email, membuat skrip konten, copywriting dan pelbagai lagi skill penulisan yang anda boleh lakukan. Sebenarnya kan, ramai bisnes yang perlukan online writer. Anda hanya perlu bijak dalam memarketkan diri anda. Cara nak promotkan skill sendiri anda ada pelbagai macam jenis tau. Satunya adalah dengan menulis thread, buat video di TikTok, masuk grup-grup yang ada kaitan dengan skill anda, grup lokasi tempat tinggal anda. Kata kunci untuk mula buat duit adalah dengan mula. Start je promosikan kepakaran anda dan gunakan platform sosial media sehabis baik. Saya sarankan juga anda untuk membaca e-book Skill Jadi Duit. E-book ini adalah tentang panduan ringkas mula freelance dari rumah tanpa modal besar, dan bonus yang anda akan dapat adalah 101 cara untuk mencari duit secara online. Setiap hari Jumaat, Karya Besti akan rilis majalah digital yang diberi nama sebagai Ilmu Digital Besti. Jika anda nak baca, boleh search WhatsApp channel Ilmu Digital Besti. Jadi, cukup sampai di sini saja podcast Karya Besti episod yang kedua. Jumpa anda di episod yang berikutnya. Take care. Assalamualaikum dan semoga urusan anda dipermudahkan oleh Allah SWT.